Program Sumur Cergas, jati diri hebat, Sasya terbilang. Apa itu Sumur? Sumur ialah singkatan kepada Sasya Unggul Murid, program rasmi Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Tujuannya untuk membina, memupuk dan menilai amalan Sasya teruji secara berterusan, selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan dan konsep JERIS. Seterusnya, objektif program. 1. Membentuk murid berdisiplin dan bertanggungjawab. Yang kedua, memupuk nilai kerjasama dan hormat. Yang ketiga, menggalakkan sasiah positif dalam kehidupan seharian. Dan yang terakhir, melahirkan insan seimbang dari aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Maklumat program. Sasaran, murid tahun 4 hingga 6, bilangan peserta 40 orang, tempoh 1 hari, masa 8 pagi hingga 10 malam, di Dewan Terbuka, Dewan Tertutup dan Padang Sekolah. Program dijalankan selama 1 hari dan melibatkan 40 orang murid bagi memastikan penyertaan aktif dalam setiap aktiviti. Seterusnya, penjelasan aktiviti. Aktiviti yang pertama, gerak ceria Sasya. Dengan senang robit irama motivasi, dia dapat tingkatkan semangat dan kesihatan. Yang kedua, nilai kita cerminan diri. Murid tulis nilai murni dan bentang kepada rakan. Dia dapat memupuk kesedaran dalam nilai diri murid. Yang ketiga, menara Sasya. Menara straw, iaitu simbol kekuatan dan sasiah dan kerjasama kumpulan. Aktiviti ini menyeronokkan tapi penuh makna kerana setiap satunya menyentuh nilai sasiah dan pembentukan karakter murid. Aspek JERIS. JERIS menjadi asas utama dalam melahirkan murid yang seimbang dan harmoni selaras dengan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan. Aspek dan huraian ringkas. Jasmani, kecergasan dan disiplin diri. Emosi, pengurusan perasaan dan empati. Rohani, nilai moral dan spiritual. Intelek, kreativiti dan pemikiran kritis. Dasari, sosial, komunikasi dan kerjasama. Hasil program. Murid lebih yakin, berakhlak dan bertanggungjawab. Hubungan guru-guru semakin erat. Sekolah memudahkan nilai positif dan kasih sayang. Sasya unggul diterapkan dalam kehidupan seharian. Selepas program ini, diharapkan murid bukan sahaja tahu apa itu Sasya, tetapi benar-benar mengamalkan dalam kehidupan seharian. Dan yang terakhir, Sasya unggul asas kecemerlangan diri. Program Sumur menjadi wadah untuk membentuk insan seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Kesimpulannya, Sumur bukan sekadar program iaitu satu usaha berterusan untuk melahirkan generasi pelajar yang berakhlak dan berjiwa mulia. Sekian, terima kasih.